Hello. Apa? Shit. Hello. Aku rasa aku dah lama tak vlogging. Aku pun dah tak tahu macam mana nak vlogging dah. So, aku dah dekat pantry. Aku nak lunch. So, biar aku tunjuk. So, normally aku akan makan aku punya lunch kat sini. Itu aku tulis welcome to the Hive First Class Bistro, open daily. Okay, so kat sini ada microwave, makan roti, sana pun ada roti, ada view hutan-hutan di sana. So aku usually akan makan lunch kat sini. Aku usually akan makan lunch kat sini, dekat dalam bilik ni lah. So, dalam bilik ni aku akan makan lunch. Aku ada KFC, ayam goreng dia besar, KFC nasi lemak. So sebab aku tak suka makan dekat aku tak suka makan lunch kat aku punya desk. Sebab aku rasa macam boring. Kau tak buat kerja dekat desk, makan lunch kat desk, aku rasa boring. So aku lately ni aku suka makan kat sini. Aku tak suka makan kat desk, like a change of scenery lah katanya. Macam tu lah. Nampak weh. So apa cerita? Tak ada cerita sangat, biasa je. For this week kita orang ada nak buat makan-makan dekat Mid Valley for Merdeka. So itu je lah event aku for this week. Event ni tak ada sangat. Aku macam tak ada event sangat this week, except for the team lunch lah. Itu je lah aku punya ni. Kau ada ni potato cheese pop or something. Okay, so dia ada sambal, limon. Dap. Aku peminat tega KFC. Aku boleh makan KFC setiap hari, aku tak jenuh. Kau curry menarik. Sedap. Okay, susah je makanan bekas ni. Aku takut ada orang tengok aku vlog, aku malu. Okay, so dia just an update vlog lah for this week. Sebab aku tak nak biar vlog aku lama sangat tak ada. So aku just vlog dia hari ni saja. Sebab aku nak keep the vlog updated lah. So nak macam dah lama baru post vlog kan. So ni vlog aku makan ni. Okay, excited. Bagi aku nak ambil. Aku makan dalam pinggan ke? Aku nak ambil pinggan. Sekejap bagi aku ambil pinggan. Aku ambil pinggan. Senang sikit nak makan. Licin lah makan dalam ni. Sempit. So biar aku transfer. So jom kita sembang-sembang jap. Itulah lagi sekali event aku hari Selasa Merdeka ni. Itu je for this week. For this week aku ada sebuah event lah. Tapi who knows, this month tu ada apa-apa ke. Aku tengah plan dengan cousin aku nak pergi Hanyai pada besar. So itu pun macam something to look forward. Okay. Okay, ni biar. Jadi aku nak buang sampah senang. Okay, so nasi, ayam. Aku punya ayam menarik weh. Okay, so biar aku makan, kita aku sambung vlog. Okay, sebab aku nak guna phone aku untuk tengok YouTube. Bye bye.
Ice cream. Funny money. Handbag. Hey. Okay. Hey guys, welcome back to my channel. Okay. Cerita dia macam ni. Kita orang nak pergi makan-makan dah. Yang aku cerita dengan sesama team tu. So kita dah nak gerak turun bawah. Nak order Grab apa benda semua. Aku tak sabar nak makan, aku lapar. Okay. Turunlah. Okay, so kita orang dah nak pergi order Grab benda semua. So aku tengah tunggu lagi, ada satu team tengah semayang asal kat atas. And aku dah siap macam ni je. And nak tunggu bawah. Sekarang sebab reservation pukul 5.30 weh. Sekarang dah 4.40, aku tak tahu lah sempat ke tak. Tapi sempat sebab kita boleh buat. Dekat je Miveri je pun. Okay, so jom. Hey, why you guys wait here?